Assalamualaikum guys. Nampak tak ni? Dah kenapa dia ni? Kau mesti sekejap. Nama siapa? Nama saya Izani. Izani. Saya cakap lah Terengganu. Ya, Izani Betul orang Terengganu? Ya. Macam mana nak tahu mu orang Terengganu? Dah guana. Okay guys, Assalamualaikum. Saya Eddie dari Raibah Auto. Sebelakang saya ni Mitsubishi ASX. Mitsubishi ke Mitsubishi? Tengok dalam ni pun kat muka serius je. Okay, Mitsubishi ASX. ASX. Okay. So owner datang daripada KL. Kereta ni absorber dia lembut, betul tak? Betul. Macam mana mu tahu lembut? Saya tekan berdiri macam tu. Nanti lah dulu. Okay. So absorber dia memang tak sedap dan memang rasa lembut. Jadi kereta ni datang, kita terus masuk dekat mesin tester, betul? Okay. Mesin tester tu kita dapat check dia punya bacaan memang tinggi sampai 35, 31, 39, depan kiri, depan kanan. Semua memang lembut lah. So kita buka absorber dia. Muka dia yang belagak sangat. Macam mana mu boleh tekan muka belagak sambil berdiri? Pasal apa? Sebab lembut sangat. Lembut sangat. Tapi kenapa muka belagak? Biasalah. Tekan kan. Okey, belagak. Lepas dah buat absorber tu, kita adakan ready stock, kita dah custom 40% stiffer. Saya minta dia tekan. Pasal tu, masa tu, selepas tu kenapa mu tak boleh tekan berdiri? Sebab keras sangat. Alah. Tadi mu cakap mu kuat, mu cakap orang Ganu kuat. Tak bang. Yang mula-mula kita buka, memang lembut gila-gila. Ni dah buat. Bila? Mana boleh tekan bang. So selepas absorber tu siap, kita masuk dekat mesin tester semula. Kita dah pasang. You guys boleh tengok dekat bawah ni, dia punya bacaan depan kiri, depan kanan memang stable. So kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, lebih details, bawa kereta ASX, kalau ada masalah, masuk dekat link bio saya ataupun bawah ni ada nombor siapa ni? Nombor apa ya ni? Okay, you guys boleh Roger saya, insyaAllah kita settlekan. Yang paling penting, you guys kena like, follow dan Comment, share. So jumpa lagi dalam video seterusnya. Raibah Auto, Whack the corner. Bye-bye.